Saya dulu sebenarnya tak nak mengajar orang kereta sewa ni, tapi sampai satu tahap ada orang mesej saya, ada orang yang sampai apa bergaduh laki bini, ada yang nak bunuh diri lah, itulah semua. Saya buat bisnes sewa ni daripada tahun 2006 lah. Okay, saya cerita sikit lah macam mana saya mula kan. Okay, ini buku saya tulis lah. Tapi buku ni saya tulis, saya terbit sendiri tapi dah habis stok lah. Alright, so ni buku ni saya cerita pasal macam mana saya mula, blueprint jutawan. So dekat sini ada gambar-gambar lah. Alright. Okay, saya bermula bisnes kereta sewa tahun 2006. Saya bermula dengan ni kereta yang saya beli. Kereta pertama saya belilah. Okay. So masa saya start tu, saya sebenarnya masih bekerja dekat universiti. Saya ni dulu saya kerja kat universiti. Ni gambar saya dengan kawan-kawan lah. Kuah kering kan. Dulu saya kerja kat universiti. Tahun 2005 saya kerja dekat universiti, and then memang tak ada planning pun nak buat bisnes kereta sewa. Tapi bila saya start kerja, tak silap saya masa saya start kerja tu gaji saya dalam 1,900 lah. Tapi bila saya start kerja tu, saya buat satu kesilapan. Saya terbeli kereta. Saya ingat kereta tu saya mampu, tapi sebenarnya bila dikira-kira tak cukup. Memang duit gaji saya tak cukup. Saya beli kereta Kenari je pun. Kenari tapi beli yang spek, yang high spek lah. Tambah saya pula, saya kerja dekat Bintulu, Sarawak. Harga kereta dekat Sarawak ni dia mahal sikit. Dia mahal RM4,000 lebih. So kereta tu harga RM40,000 lebih. Saya bayar down payment RM2,000. Bulan-bulan saya bayar dalam dekat RM600 lah. Tapi masa tu gaji saya dalam RM1,900. And then sepatutnya tak ada isu lah. Tapi masa tu saya dah ada motosikal. Saya beli motor, loan kedai. Bulan-bulan bayar dekat RM300. Lepas tu saya ada kereta, buat loan bulan-bulan RM600. Lepas tu saya ada kad kredit. Lepas tu saya buat ASB loan. Lepas tu saya beli insurans. So bila saya punya komitmen tu terlalu tinggi, setiap kali dapat gaji, duit saya habis bayar komitmen saja. Bayar motor, bayar kereta, bayar kad kredit, bayar ASB loan, bayar insurans. Lala tolak-tolak duit gaji tinggal RM100 kan. Alright. So and then saya nak keluar daripada masalah tu memang susah lah. Saya kerja government, gaji memang banyak tu, nak buat macam mana lagi. And then saya fikir-fikir kan, sebab apa, sebelum saya bekerja dekat universiti, saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa lah. Okay, so masa saya kerja kat universiti tu, macam saya nampak student-student dengan staff-staff universiti, dia orang mencari servis kereta sewa. Dan masa tu tak ada orang buat servis kereta sewa dekat dalam universiti lah. Dekat luar ada tapi mahal. So saya nampak, aku ni dah lah duit tiap bulan tak ada. Duit tiap bulan tak cukup. Lepas tu saya pula pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa. Memang tahu sedikit lah pasal kereta sewa. Lepas tu macam saya nampak ada demand. Macam mana saya tahu demand tu? Sebab apa, saya dengan student, saya baik lah kan. So student saya ni, saya baru beli kereta, baru start kerja, baru beli kereta. Lepas tu student saya ni dia suka pinjam kereta lah. Dia datang pejabat, sembang-sembang, tanya-tanya lah, Cik Wahid boleh tak kita orang pinjam kereta nak pergi beli barang kan. So saya duk bagi pinjam kereta. Masalahnya yang pinjam kereta ni student perempuan. So macam tak manis lah saya ni apa, mengajar lelaki kan. Tapi yang pinjam ni perempuan, takut nanti orang cakap skandal apa semua. So saya fikir-fikir kan, budak-budak ni asyik duk pau saya je kan. Why not aku buat servis kereta sewa? Sebab apa, saya ada pengalaman buat kereta sewa, pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa, and memang ada market. So why not? So saya pun masa tu saya baru kahwin lah. Saya kahwin tahun 2005. Lepas tu saya bincang dengan isteri saya cakap saya nak start bisnes kereta sewa. So dia pun setuju. And then kita orang pun decide untuk beli kereta lah, kan. Boleh ke saya share macam mana saya mula ni? Cerita ni ulang-ulang je pun. Kalau ada soalan tanya je, insyaAllah wife saya tolong jawabkan. No Shirley tu saya punya wife, dia tolong jawab. Ada soalan tanya je. Boleh Abi? Boleh. Kan? Boleh tak saya cerita macam mana saya bermula? Alright. So saya pun, tapi masa saya nak start tu, saya target lah, saya nak beli 2 kereta second hand bawah RM10,000. Dan kalau saya boleh sewakan kereta 2 biji ni, sebulan saya dapat bersih RM300, saya dah syukur dah. Sebab apa, saya just nak beli barang dapur je. Masa tu duit gaji saya memang habis bayar hutang motor, bayar hutang kereta, bayar hutang kad kredit, bayar ASB loan, bayar insurans. Duit gaji saya memang habis bayar hutang saja. So saya target lah,
Kalau saya buat kereta sewa ni, kalau saya boleh dapat RM300 bersih, alhamdulillah, syukur lah. Just nak beli barang dapur lah. Ni cerita tahun 2006. 2006 lah. Sekarang ni RM300. Kalau masa tu saya baru kahwin, tak ada anak lagi. So okey lah RM300 lah. Tapi sekarang ni RM300 cukup ke kalau 2 orang? Kan, saya beli barang dapur je. Sekali beli lah seminggu untuknya stok 300. Paling-paling lah. Kadang-kadang tapi sekarang ni kita beli barang mahal lah. Kita beli beras pun beras mahal kan. Cukup tak sekarang ni kalau 2 orang? RM300. Dulu saya tahun 2006 tak ada anak lagi, RM300 tu boleh beli barang dapur lah kan. Dulu pun murah, sekarang ni mahal kan. So saya pun belilah kereta. Kereta ni kereta second hand je saya beli. Okey, yang warna putih ni saya beli harga dia RM9,500. Kereta manual. Yang warna kuning ni RM7,500. Kereta ni sama je tahun 1997. Okey, beza dia yang warna kuning ni dia 4 speed. Yang warna putih ni 5 speed. Yang 5 speed mahal sikit. Yang ni 4 speed. Yang warna putih ni saya buat loan bank. Loan 5 tahun. Lepas saya tak ingat down payment apa semua. Cuma untuk beli kereta 2 biji ni saya kena cari modal RM3,000. Okey, yang ni loan bank 5 tahun, bulan-bulan saya bayar dekat bank dalam 170. Okey, lepas tu yang ni apply loan bank tak lepas, tapi saya runding dengan Yuska tu. Dia cakap okey tak apalah, buat loan dekat dia. So yang ni saya buat loan kedai loan 2 tahun, bulan-bulan bayar dekat dia dalam RM290. So yang ni 170, yang ni RM290. So 170 campur 290. So bulan-bulan lah kereta ni komitmen saya RM460 lah. So sekarang ni saya ada 3 kereta lah. 2 kereta ni, lepas tu satu lagi kereta Kenari. Tapi Kenari tu saya tak sewakan lah. Okay, so dapatlah kereta ni kan. Lepas tu macam saya pun, saya tak adalah jual mahal, saya jual murah je. 1 jam saya sewa dekat student kan, 1 jam RM5, 1 hari RM50, sebulan RM500, 555. Sebab apa, dulu kalau macam Kancil ni dekat Bintulu Sarawak, kalau dekat luar orang sewa 1 hari RM100. Macam saya kalau sebulan kereta ni dapat RM500, dapat RM500, dah okey lah kan. Sebab apa saya nak bersih RM300 je. So kereta ni bulan-bulan saya kena keluar bayar bank dengan kedai dalam RM460. So kalau dapat sewa RM500, RM1,000, tolak-tolak ada untung RM300, dah okey lah. Sebab kereta Kancil ni maintenance tak adalah tinggi sangat kan. So saya start ni tahun 2006. Sewa masa tu tak ada lama web, tak ada sistem, company pun tak ada, apa pun tak ada. Just start je.